Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita dapat lagi bertemu dalam ruangan program Bicara Maya PPK. Alhamdulillah hari ini kita dah berada di penghujung hijrah tahun ini. Esok kita akan masuk hijrah yang baru 1 Muharram 1448. Jadi hari ini tak ada bagi lagi. Jadi mak hidup dapat mendengar, dapat bernafas dengan baik. Alhamdulillah. Jadi untuk esok mungkin tuan-tuan penonton semua boleh pasanglah niat untuk hijrahkan diri, dekatkan diri kepada Allah SWT dan sebagainya. Jadi hari ini kita bersiaran Bicara Maya untuk bulan 6 ini. Jadi tajuk dan topik kita menarik hari ini. Bulan 6 ni sempurna dengan Hijratul Rasul ni. Kita nak hijrah ke diri kita nak tengok apa yang ada di depan yang menanti kita. Okey, insya-Allah. Tapi sebelum saya beri tajuk, saya perkenalkan panel kita bawa hari ini yang akan mengulas mengenai topik ini. Saya mohon dulu kepada penonton-penonton untuk share. Seperti biasa saya mohon kepada penonton share sebanyak mungkin ilmu ni. Kalau kita boleh share benda lain, baik kita share ilmu, orang akan dapat knowledge, orang akan dapat ilmu pengetahuan yang boleh digunakan untuk membuat keputusan yang betul dalam kehidupan. Sebab kadang-kadang kita banyak buat keputusan yang bukan berdasarkan fakta, menyebabkan hidup kita jadi haru biru. Jadi hari ini kita share insya-Allah maklumat ini. Dan jangan lupa kita hari ini akan bersama lebih kurang sejam lebih. Nantikan ilmu-ilmu yang bakal diberikan oleh panel kita. Baik, sebelum saya pergi lebih jauh, saya juga ingin promote sikit dah. Promote Perbadan Perpustakaan Kelantan. Kita masih lagi dalam program Jom ke Perpustakaan, yang mana tuan-puan datang sini, pinjam buku, boleh cop dan berpeluang untuk memenangi hadiah cabutan bertuah. Kita nak jemput ramai-ramai lagi orang mari di perpustakaan, kerana perpustakaan adalah tempat untuk membangunkan ilmu secara langsung dan juga secara berterusan, insya-Allah. Jadi berbalik pada topik kita hari ini, kita bawa topik yang sangat menarik. Topik yang akan memberi kesinambungan kepada manusia untuk meneruskan tugas sebagai khalifah Allah di muka bumi ini. InsyaAllah, sebab kita diciptakan untuk jadi khalifah. Jadi kita menempuh hari mendatang, ini tahun 2026, jadi kita pergi beberapa tahun ke tahun 2030. Jadi kita tahu apa yang akan berlaku, apa persediaan. Jadi maksud kita hari ini, kita bawakan tajuk Dunia Kerja Menuju 2030. Nak tak nak, mahu tak mahu, hari terus bergerak, matahari itu naik dan turun, udara terus bergerak, kita semua bergerak, jadi kita terpaksa tempuh dunia kerja menuju 2030. Jadi untuk mengulas topik kita pada hari ini, saya bawakan seorang panel yang mempunyai kepakaran, yang mempunyai kajian, yang mempunyai pengetahuan tentang apa yang akan berlaku dalam dunia kerja menuju 2030. Jadi tolong dengar dan boleh catat apa-apa saja dan boleh bertanya soalan nanti insya-Allah bersama-sama dengan kita Dr. Muhammad Raziq Ismail yang kini merupakan Timbalan Pengarah di Institut Pendidikan Guru Kampus Kota Baru. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Doktor, dengan senyum pagi ini esok satu hijrah Doktor. Alhamdulillah. Hari ini kita bicara mengenai topik apa ni, dunia kerja menuju 2030. Alhamdulillah Doktor. Alhamdulillah. Terima kasih Doktor kerana sudi menerima jemputan kita PPK untuk berkongsi ilmu yang ada dengan Doktor, maklumat yang ada dengan Doktor untuk kita memandu Doktor masyarakat kita. Apakah yang mereka perlu sediakan untuk menuju kerja 2030. Nak jadi khalifah-khalifah yang betul-betul bersedia, khalifah yang betul-betul boleh memimpin dunia dengan cara yang diredai oleh Allah. Sebab kita bila bercakap kita sebagai orang Islam, mesti kita sepatutnya menguasai dunia dengan cara pandang Islam. InsyaAllah betul. Jadi sebelum kita pergi lebih jauh, saya nak bagi sikitlah pengenalan mengenai ahli panel kita, Dr. Muhammad Raziq kita insyaAllah. Jadi Doktor merupakan Timbalan Pengarah di IPG Pendidikan Guru Kampus Kota Baru, serta mengetuai unit antarabangsa dan perkongsian pintar. Unit antarabangsa dan perkongsian pintar. Jadi amat kenal hari ini, maknanya dunia global dengan perubahan yang tak terjangka ni dalam bidang di bidang kerja doktor. Jadi insya-Allah penonton hari ini akan dapat satu input yang tak pernah didengar di tempat lain. Insya-Allah semoga boleh
boleh kata apa doktor membuka pemikiran. Kalau ibu bapa dengar ni, anak ni nak ngaji ke apa? Ke apa belajar? Kemahiran apa nak perlu tahu? Betul, Ada orang betul, sebut betul. AI, orang sebut apa ni. Apakah sebenarnya intipati kita nak royak anak kita? Hmm. Sebab anak kita kadang-kadang hanya main game, main gadget. Sedangkan dunia penuh dengan cabaran, penuh dengan ketidaktentuan. Okey, insya-Allah. Jadi doktor memiliki ijazah doktor falsafah dalam kepimpinan dan pengurusan pendidikan daripada Colorado State University Amerika Syarikat. Hebat belajar di Amerika maknanya global. Hari ni Asal kalau kena ya. asal kalau lain tetapi mendunia. Insya-Allah. Mendunia dia insya-Allah. Jadi kita ada seorang panel hari ni untuk membimbing kita, untuk menunjukkan jalan kepada kita apakah yang akan berlaku sehingga tahun 2030 dan apakah tindakan yang perlu kita laksanakan, terutama sekali kita buat ayah untuk anak-anak kita. Sebab anak-anak kita ni dia tak tahu dunia dia gadget, PUBG, game dan sebagainya itu je. Dia nampak kerja, kerja apa-apa pun boleh. Betul. Kalau anak yang parents senang sikit, tak apa, mak ayah kita ada. Allah. Jadi kita nak hari ni doktor kupas benda tu, beri kesedaran kepada ibu ayah. Kita perlu pimpin anak kita beri kesedaran tentang apa yang berlaku yang kosong. Kalau kata-kata jangan galik sangat. Dunia tinggal kita. Betul. Jadi dengan bismillahirrahmanirrahim, saya minta doktor kupas dulu definisinya dan sebagainya secara umum dulu tentang dunia kerja menuju 2030. Silakan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Okay, kepada semua yang saya difahamkan, program pada hari ini bukan fokus kepada warga Kelantan saja, warga Maya Kelantan saja, tapi difahamkan seluruh Malaysia. Jadi saya rasa sangat teruja dengan kolaborasi yang sudah berkali-kali sebenarnya dengan perpustakaan negeri ini, tapi alhamdulillah kali ini modus operandinya berbeza sikit. Lebih profesional, lebih konsep yang mendekatkan kita terhadap pendekatan untuk kita memberi penerangan, okey, dan berkongsi ilmu sebenarnya, walaupun ilmu saya tak banyak mana kan Tuan Azizi, tapi saya mengucapkan terima kasih kepada Tuan Azizi dan juga Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri Kelantan dan juga tim yang sudi menjemput saya untuk satu program yang saya rasa kita kata mahakarya penting. Mahakarya penting kerana kita dalam pengkaryaan untuk melihat bagaimana tahun 2030 ini akan mensirnakan sesuatu yang lebih kita kata lebih ke depan, lebih futuristik, lebih yang akan mendominasikan etika kerja kita di masa depan. Dan Malaysia tidak terkecuali daripada konsep ini, Tuan Azizi, kerana kita bila bercakap tentang 2030, saya rasa kenapa diperkenalkan tajuk 2030 ni, biar saya pergi dulu kepada pengenalannya. 2030 merupakan tahun yang sangat penting bagi dunia. Okey, kerana jikalau pendengar pernah mendengar SDG. SDG adalah Sustainable Development Goals yang diperkenalkan oleh UNESCO di Paris. Dan untuk pengetahuan Tuan Azizi dan juga semua pendengar, UNESCO Paris ni merangkumi 196 buah negara seluruh dunia yang menganggotai UNESCO dan bersama-sama memberi pendekatan yang lebih jelas terhadap tiga perkara, iaitu pendidikan, sains dan teknologi, dan juga yang berkaitan dengan kebudayaan. Jadi fokus kita memang kepada pendidikan. Walaupun pada hari ini saya akan membawa lebih kepada 5 kluster dalam tajuk kita hari ini, bagaimana dunia kerja menuju 2030. Saya akan fokus kepada 5 perkara. 5 indikator ataupun 5 kluster yang akan membuka lebih banyak ruang lagi, Tuan Azizi, supaya pemikiran kita bukan sahaja terhadap pembangunan pendidikan menuju 2030 seperti yang dihasratkan UNESCO, tapi lebih pada itu, iaitu antara 4 kluster lain yang saya akan sentuh berkaitan dengan tajuk kita hari ini adalah berkaitan dengan health ataupun kesihatan. Kenapa kesihatan? Saya akan terangkan lepas ni. Yang kedua ialah berkaitan dengan ekonomi. Ada kaitan semua ni, pendidikan dengan kesihatan, pendidikan dengan ekonomi. Lepas tu dengan AI.
AI. Dan saya suka tengok kepada briefing yang perpustakaan bagikan untuk tajuk pada hari ini, dinyatakan bagaimana kita nak menghadapi dunia AI. Tapi sebenarnya bukan sahaja AI yang saya akan sentuh pada hari ini, tetapi lebih kepada pendidikan dengan berkaitan dengan kesihatan, pendidikan berkaitan dengan ekonomi, dan akhir sekali pendidikan yang berkaitan dengan global community. Okey? Kerana di bawah UNESCO yang saya nyatakan tadi 196 buah negara ataupun 197 buah negara, okey, sedang memperjuangkan SDG ataupun Sustainable Development Goals yang fokus kepada 17 goals. Okey, 17 goals itu 17 goals Tuan Azizi, iaitu pendidikan terletak di goals yang keempat. Matlamat yang keempat, bagaimana seluruh dunia sekarang meletakkan pendidikan itu di goals ataupun matlamat yang keempat, dan di bawah goals yang keempat ni ada pula 7 indikator lain yang akan mengiringi pendidikan berkualiti dan juga kesamarataan menuju Education 2030. Ada kaitan tu. Sebab itu tajuknya 2030, 2030. Kerana kita tidak mahu omong kosong. Kita tak mahu syok sendiri, 2030 ni Dr. Rozi yang cipta, 2030 ni tajuk perpustakaan yang bagi. No, ini tajuk dunia yang bagi. Tuan Azizi, di mana seluruh dunia sekarang sedang melihat bagaimana pembangunan bukan sahaja goals yang keempat pendidikan, tapi 16 goals yang lain, termasuklah ekonomi. Goals termasuk dengan global community. Goals yang berkaitan dengan penggunaan air pun ada. Yang UNESCO perjuangkan. Tapi kita hari ini fokus kepada Goals 4.0 dah. Dan semua ini akan dilihat pada 2030. Di mana 2030 pula, jikalau saya rasa pendengar rajin Google, jangan Google rancangan Talk to Manager saja ataupun rancangan hiburan. Google juga perkara-perkara yang memberi manfaat terhadap kita. Macam tadi Tuan Azizi berkata, kita mesti fokus terhadap parenting. Ibu bapa yang sentiasa bimbang terhadap apa yang akan berlaku terhadap anak-anak mereka di masa depan. Jadi inilah ketikanya untuk ibu bapa ni menjadi seorang ibu bapa yang berkualiti kerana memikirkan future education anaknya berdasarkan apa yang dunia sedang hadapi sekarang. So SDG ataupun Sustainable Development Goals dalam bahasa Melayunya kemampanan pendidikan masa depan, kita akan melihat pada tahun 2030. Okey, dan 2030 ni kita akan lihat bagaimana Malaysia akan terletak pengukuhannya untuk memartabatkan pendidikan pada tahun 2030 melalui 7 indikator lain yang saya bagi tahu tadi Tuan Aziz. InsyaAllah 7 indikator lain saya senaraikan di sini supaya saya bagi penerangan dulu ya, kenapa tajuk 2030 ni, supaya kita rasa macam wah, bukan kita sahaja yang nak 2030 ni, bagaimana budaya kerja tahun 2030, tapi seluruh dunia. Seluruh dunia sedang memperjuangkan SDG Education 2030 dengan diiringi oleh 7 indikator lain. 7 indikator lain di bawah 4.0 SDG, Tuan Azizi, adalah yang pertama berkaitan bagaimana pembangunan pendidikan awal kanak-kanak. Betapa maha pentingnya dunia melihat pendidikan awal kanak-kanak ataupun pendidikan prasekolah. Sangat ditekankan oleh 197 buah negara UNESCO kerana prasekolah ini merupakan satu asas pembangunan pendidikan negara bangsa di masa depan. Sebab itu kita di dalam UNESCO sendiri, di dalam SDG Goals 4.0, 4.1-nya adalah berkaitan dengan pendidikan awal kanak-kanak. Jadi pendidikan awal kanak-kanak ini termasuklah yang diumumkan oleh Kementerian Pendidikan hari itu, bagaimana pendidikan awal kanak-kanak sangat maha penting, dan tahun 2027, tahun depan, tuan-tuan dan puan-puan, kurikulum prasekolah baru diperkenalkan. Yang baru. Pendidikan awal kanak-kanak, kurikulum baru diperkenalkan pada tahun 2027 dan sedang saya melihat BPK, Bahagian Pembangunan Kurikulum, KPM, sedang membuat jerayawara untuk memperkenalkan kurikulum baru prasekolah kanak-kanak pada tahun 2027. InsyaAllah saya rasa dengan dunia yang kompetitif sekarang, pendidikan awal kanak-kanak perlu digubal, dan alhamdulillah 2007 akan terbentuk kurikulum baru yang lebih memberi kaedah persaingan
kepada pendidikan awal kanak-kanak di negara kita supaya mereka bukan sahaja pergi ke tadika untuk menghafal, tetapi untuk menjadi lebih kata kompetitif, lebih bersaing supaya pendidikan awal kanak-kanak kita juga akan membentuk future education Malaysia yang lebih hebat. Okey, jadi yang pertama 4.1 adalah berkaitan dengan pendidikan awal kanak-kanak. 4.2 berkaitan dengan pembangunan pendidikan sekolah rendah dan sekolah menengah. Sebab bila ada prasekolah, mesti ada sekolah rendah dan sekolah menengah. Betul. Ini menjadi indikator kedua. Kesinambungannya. Sebab kita tak boleh fokus pada prasekolah saja. Sebab prasekolah akan pergi pada sekolah menengah, akan pergi kepada sekolah menengah. Jadi ini juga diperjuangkan oleh UNESCO. Jadi ini juga akan dilihat hasilnya pada tahun 2030. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga dan keempat. Tuan Azizi, cuba you teka. Apa dia? Dalam pendidikan kita yang penting sekarang sehingga diberi dua indikator 4.3 dan 4.4. Apa dia? Boleh tahu. Okey, TVET. TVET betul. TVET. Tuan Azizi, okey, sekarang kalau kita lihat PMX, okey, dalam konsep TVET Madani, dalam konsep TVET menerajui dunia, TVET sangat penting sehingga diberi dua indikator 4.3 dan 4.4 untuk memperkasakan TVET. Okey, bukan sahaja di negara-negara UNESCO, termasuk Malaysia. Sebab itu kita melihat sekarang pembangunan TVET di Malaysia sangat hebat sehingga kalau tidak silap saya dibuat satu kurikulum dan juga satu blueprint baru untuk pembangunan TVET di negara kita menuju 2030. Betul. Doktor sebut TVET, saya Ya. nak celah lah. Silakan. Kadang-kadang ibu ayah kita ni, Ya. dia terpandang TVET di belah mata. Yes, betul. Sebab konon-konon TVET ni untuk anak-anak yang kurang cemerlang. Betul. Sangat salah. Sangat salah kerana negara luar Eropah, negara luar Amerika Syarikat yang saya pernah pergi, negara luar seperti Finland meletakkan TVET sebagai salah satu mahakarya penting dalam pembangunan pendidikan mereka. Kalau tidak pergi ke US, tidak pergi ke Finland, tidak pergi ke London, tidak pergi ke Tokyo, saya mungkin pendekatan saya sama juga. Tapi bila saya banyak diberi peluang merantau atas konsep pendidikan tadi, Tuan Aziz, ini yang saya ingin kongsikan. Negara luar sangat mengangkat TVET. Apatah lagi sekarang TVET diberi dua indikator penting. Dalam UNESCO, 190 lebih buah negara mengangkat TVET dalam indikator 4.3 dan 4.4 untuk dimartabatkan sebagai peluang-peluang keemasan masa depan menuju Education 2030. So TVET, saya harap kita sebagai rakyat Malaysia menyahut seruan yang diperkasakan oleh kerajaan melalui TVET Madani, melalui TVET yang diperjuangkan melalui sekolah vocational. Yes, kerana itulah sebenarnya masa depan negara yang akan menjamin anak-anak kita terjamin dari segi pekerjaan, dari segi pembangunan negara. Kerana bukan kita saja, kerana seluruh dunia melalui UNESCO meletakkan TVET dua kluster, dua indikator. So yang kelima, 4.5 di bawah Sustainable Development Goals ataupun SDG menuju pendidikan 2030 ni diletakkan indigenous dan inclusiveness. Indigenous untuk pengetahuan pendengar semua adalah berkaitan dengan pendidikan orang-orang asal ataupun orang-orang asli yang kita tidak boleh ketepikan kerana ini juga adalah satu perjuangan matlamat pendidikan yang berkualiti untuk semua. Kerana dalam SDG ni dia bertemakan kualiti dan kesamarataan. Jadi orang asal memang tidak boleh diketepikan. Apatah lagi satu lagi dalam 4.5 adalah inclusiveness. Inclusiveness bermaksud pendidikan khas. Pendidikan khas dulu orang-orang kita juga memandang sebelah mata kan. Termasuk saya lah. Kerana kita tidak mendapat input yang tepat tentang pendidikan khas. Tetapi tengok sekarang. Bagaimana pendidikan khas telah diangkat. Di IPG sendiri pun, di tempat saya bertugas, berebut-rebut. Pelajar yang cemerlang dalam SPM ingin mengambil pendidikan khas. Kalau dulu orang mungkin akan tengok, alah, apa sangat mengajar anak pendidikan khas. Tapi sekarang pelajar-pelajar 9A, straight A yang mengambil pendidikan khas dan kita rasa sangat bangga melatih bakal-bakal guru yang bijak pandai ini untuk menjadi guru pendidikan khas kerana untuk guru pendidikan khas dan guru pendidikan awal kanak-kanak sekarang bukan kaleng-kaleng guru. Semuanya daripada
okey, kecemerlangan mereka di sekolah sehingga mereka diangkat menjadi guru pendidikan khas. Ini juga sangat diakur oleh UNESCO kerana kita tidak boleh mengenepikan anak-anak pendidikan khas ni. Tiada siapa ditinggalkan. Tiada siapa ditinggalkan dengan konsep NCLB, iaitu No Child Left Behind. No Child Left Behind, NCLB ni saya belajar sewaktu saya di US. Di US mereka ada konsep NCLB, iaitu No Child Left Behind sebagai dasar pendidikan mereka supaya semua anak-anak yang belajar di Amerika Syarikat akan mendapat peluang yang sama rata. Dan ini berlaku kepada saya. Saya share sikit lah. Tuan Aziz, sewaktu saya dihantar oleh KPM untuk belajar di Amerika Syarikat, saya membawa 4 orang anak saya yang kecil-kecil. Kecil-kecil maksudnya yang paling kecil 5 tahun, yang paling besar 10 tahun. Dan mereka tidak pernah keluar daripada Kelantan. Walaupun 2 anak saya dilahirkan di Jepun, waktu saya belajar di Jepun dulu, tetapi mereka balik ke Malaysia dan saya bertugas di Kelantan bersama rumah saya. Mereka tak sempatlah untuk belajar bahasa Jepun apa semua kerana balik dalam rumah kecil. Jadi ditakdirkan dapat rezeki lagi dihantar ke Malaysia ke syarikat, saya bawa ke 4 anak saya. Nak cerita tentang bagaimana No Child Left Behind tadi. Okey, jadi bila pergi saya tak jenengau tidur. Tu bit Kelantan sikit ni. Sebulan saya tak jenengau tidur. Saya kata apalah yang akan berlaku pada anak-anak aku nanti bila dia Amerika Syarikat. Dah lah bahasa boleh kecek Kelantan, bahasa orang putih tak boleh langsung dah. Ayahnya boleh lah kan sebab nak pergi belajar dari mereka. Anak dia tak boleh. Sebab saya kena fikir juga tentang pendidikan anak-anak saya kerana saya membawa mereka sewaktu umur kecil. Jadi bila pergi ke Amerika Syarikat, segalanya orang kata berubah 360 darjah. Kerana Amerika Syarikat mereka mempunyai konsep NCLB tadilah. No Child Left Behind. Tiada anak-anak yang akan diketepikan. Walaupun anak-anak itu anak pendatang, anak macam saya yang bawa anak pergi ke Amerika Syarikat kerana pergi belajar, anak-anak ya. Kerana bagi mereka kesamarataan pendidikan itu sangat penting untuk menjamin universal education in future. Itu jadi anak-anak saya alhamdulillah dipendekkan cerita, tak sampai sebulan boleh catch up putih. American slang. Sistem support. Dan satu yang menarik di sana kerana mereka tidak ada streaming class. Streaming class maksudnya tidak ada kelas A, B, C, D. Semuanya sama. Dan diajar oleh guru yang memberi ilmu berkualiti kepada semua pelajar tanpa mengira background. Jadi saya alhamdulillah Terima tanpa syarat. ya, terima tanpa syarat. Jadi itulah yang berkaitan dengan NCLB di Amerika Syarikat. Begitu juga di Finland. Di Finland pula alhamdulillah setakat ini saya sudah 6 kali berpeluang ke Finland. Tuan Azizi. Yang pertama sekali adalah rombongan lawatan rasmi KSU, mantan KSU ke Finland. Saya juga dia mengikuti kerana masa itu saya ketua unit antarabangsa di IPJM. Di Finland juga sama. Cuma mereka sedikit berbeza kerana mereka dunia tanpa peperiksaan untuk semua level. Di Finland jangan bercakap tentang peperiksaan. Orang marah. Ibu bapa marah, guru marah, semua marah kerana itu akan membuatkan perbezaan di antara pelajar. Sedangkan mereka kata every quality education is for all. Bukan mengikut kelas A, B, C dan D. Itu juga Finland. Jadi alhamdulillah kita sekarang melihat bagaimana pendidikan kita di Malaysia sekarang di peringkat rendah sudah tiada lagi perperiksaan yang berbentuk kebangsaan nasional. Saya sangat menyokong perkara itu kerana bagi saya inilah masa untuk kita meletakkan pendidikan berkualiti sewaktu sekolah rendah supaya anak-anak ini mendapat pendidikan asas yang berkualiti sehingga bila mereka pergi ke sekolah menengah mereka akan membawa pendidikan berkualiti itu ke sekolah menengah. Di sekolah menengah ada exam bagi saya that's fine, especially SPM kerana lebih kepada pendidikan yang berbentuk konten. Dia pun dah matang. Ya, dia dah matang konten dan mungkin masa itu mereka perlu ada semangat persaingan. Betul. Tapi di sekolah rendah bagi saya NCLB lah, No Child Left Behind. Semua perlu mendapat ilmu berkualiti yang sama rata daripada semua guru yang berkualiti. Dan kemudian macam you kata tadi lah, mesti fun learning. Baru mereka bersemangat pergi sekolah, baru mereka akan merasa ada aura, kebersamaan untuk belajar kerana tidak dibanding-bandingkan. Okey, itu untuk 4.5. Berbalik pula kepada kita SDG tadi. 4.6, literasi dan numerasi. Seluruh dunia sekarang mementingkan bagaimana literasi dan numerasi itu akan membentuk pelajar yang lebih berkualiti. Tetapi still tak ada perbandingan. Cuma anak-anak ni perlu diperkenalkan literasi dan numerasi ataupun kita kata literasi itu
kesastraan lah kan, bahasa lah. Dan numerasi tu lebih kepada nombor kan. Jadi kedua ini adalah elemen penting untuk memberi pendidikan berkualiti kepada anak-anak. Dan akhir sekali, barulah dia pergi kepada data driven. Data driven ni maksudnya ke-6 ini, maksudnya bukan orang Kelantan kata gadget saja. Tapi mesti ada big data. Data driven yang akan menerajui bagaimana perkembangan ke-6 indikator Yang boleh diukur. ya, yang boleh diukur. Barulah kita akan nampak persediaan kita pada tahun 2030 nanti. Baru kita akan nampak macam tajuk kita hari ini, apa dia? Dunia kerja. Dunia kerja 2030, kerana data telah menunjukkan peningkatan yang akan membuatkan kita, negara kita bersedia dengan dunia kerja yang lebih mencabar, lebih hebat di masa depan dengan data-data driven yang diambil daripada SDG ataupun kemampanan pendidikan yang ditekankan dalam SDG 4.0 menuju pendidikan 2030. Jadi itulah sedikit dulu pendahuluan Tuan Azizi, bagaimana saya rasa tajuk 2030 ini dia bukan sahaja kita nak menceritakan tentang 2030 akan ramai lawyer, 2030 akan ramai doktor. No, kita mesti tengok daripada akar umbi. Saya ingat ya, waktu saya belajar di Jepun, alhamdulillah saya diberi peluang oleh JPA dan KPM mendapat beasiswa untuk melanjutkan pelajaran saya ke Daito Bunkai. 95 dah ada kereta api laju dah, bullet train. Tahun 95. Cuba Tuan Aziz bayangkan, bullet train dah ada tahun 95 dan membuatkan saya terpinga-pinga. Saya kata, Allahu Akbar. Sebab saya orang Kuala Kerai, kereta api kan besar dari Kuala Kerai. Ya. Tapi kereta api kita naik daripada Kuala Kerai ke Kuala Lumpur mesti berasak hidung. Sebab apa? Sebab kereta api waktu tu kan. Jadi maksudnya perbezaan lah. Ya. Jadi saya tanya profesor saya kata macam mana teknologi pendidikan di Jepun ni begitu hebat, begitu mendahului, begitu jauh meninggalkan negara-negara lain dalam bidang teknologi. Dia kata, Rozi, dalam bahasa Jepun lah dia kata kan, sangat simple calculation kami. Pengiraan kami sangat simple. Melalui pendidikan. Saya kata melalui pendidikan, Jepun pernah kalah perang. Bagaimana dengan pendidikan you boleh bangun? Saya ingat ke Prof akan kata melalui pertahanan, melalui peperangan, melalui apa orang kata kekuatan pertahanan dia. No, melalui pendidikan. Kerana kita daripada peringkat awal kanak-kanak ataupun yang saya sebut tadi, pendidikan awal kanak-kanak, kita sudah tekankan adab dalam pendidikan. Adab dalam pendidikan. Adab itu lebih penting daripada ilmu. Jikalau negara kita tidak melahirkan insan yang beradab di waktu kecil lagi atau waktu pendidikan awal kanak-kanak, kita tidak akan jadi seperti ini sekarang. Foundationnya mesti adab. Sebab itu Tuan Azizi, saya walaupun sudah berpuluh tahun meninggal ke Jepun, setiap tahun saya akan pergi ke Jepun. Kerana dia macam recharge energi saya. Melihat pendidikan mereka di mana anak-anak saya akan pergi melawat sekolah, sekolah pendidikan tadika mereka. Sekolah pendidikan tadika mereka tidak ada konsep menghafal. Mereka tidak ada konsep membaca, mengenal ABC. Cuma ada 5 subjek saja. 5 subjek saja. Dan ini memang saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, dan kebetulan alhamdulillah saya juga pernah membawa rombongan KPM untuk lawatan ke negara Jepun. Okey, 5 subjek prasekolah di Jepun. Yang pertama, mereka akan bermain outdoor selama sejam di pagi hari. Lepas tapi dengan kawalan daripada guru-guru lah. 5. Jadi saya kata, mungkin lepas main-main ni mereka akan belajar ABC lah kot. Bila pergi kepada subjek kedua, subjek muzik 1 jam. Dah pukul 10 dah subjek muzik. Saya kata, weh, cikgu bermain piano. Dan untuk pengetahuan you, Tuan Aziz dan semua pendengar, guru-guru tadika di Jepun mesti diambil daripada the best quality teachers. Terkejut saya kerana kalau tak best quality teacher, macam mana mereka boleh main piano? Macam mana mereka boleh main gitar? Macam mana mereka boleh orang kata versatile lah dalam mendidik anak-anak sekolah ni? Begitu juga di Finland. Di Finland pun mesti guru-guru tadika yang mesti berilmu. Dia permulaan. Ya. Di US pun waktu anak saya yang bongsu, Putri Widat, masuk tadika di sana, guru yang ada doktor mengajar tadika. Guru sekolah yang lain, anak-anak saya yang lain yang grade 4, grade 5, tak ada doktor. Saya pun tanya principal, Miss Deborah,
Miss Deborah, kenapa ya guru tadika ni ada doktor, yang lain tak ada doktor? Dia kata kerana kita nak pendidikan awal kanak-kanak yang sangat berkualiti supaya anak-anak ini dibentuk berkualiti daripada awal tahun. Jadi mereka tiada masalah bila pergi ke peringkat sekolah rendah, sekolah menengah, kerana mereka sudah mendapat ilmu yang berkualiti daripada cikgu yang berkualiti di awal tahun. Permulaan cerita. Berbalik kepada negara Jepun tadi, saya sentuh sikit. Okay? Profesor saya kata lagi, itulah kunci kejayaan Jepun. Iaitu meletakkan pendidikan sebagai asas utama dalam pembentukan adab di pendidikan awal kanak-kanak. Sebab itu saya sangat menyokong bila kita ada perubahan kurikulum tahun 2007 untuk pendidikan awal kanak-kanak. Walaupun kanak-kanak ini tak boleh bekerja lagi tahun 2030. Betul. Jauh lagi perjalanan, tapi inilah permulaan untuk kita membentuk negara kita menjadi sehebat negara lain seperti Jepun, seperti Finland, seperti US. Kerana kita sudah sedar bahawa pendidikan awal kanak-kanak itu akan membentuk jati diri dan negara bangsa yang hebat untuk membentuk negara yang hebat di masa depan. Dan mungkin 2030 nanti, kita akan sedar bahawa bagaimana kita perlu bersaing dengan negara-negara yang hebat ini. Jadi insyaAllah, saya rasa konsep bagaimana menuju 2030 nanti kita akan dapat capai. Walaupun mungkin baru 10 hingga 20%. Itulah sedikit permulaan. Baru permulaan ni. Kita ada lebih kurang 150 orang. 150 orang. Yang mendengar doktor sekarang ni. Stay tune doktor. Jadi, Alhamdulillah. Jadi Alhamdulillah. Doktor bagi apa ni, ilmu ni terbuka banyak yang InsyaAllah. sebab kita kadang-kadang kita pandang rendah pendidikan. Kadang-kadang hantar je ke mana-mana belajar kan. Yes. Tapi dalam Islam sendiri pun diajarkan daripada buaya, daripada kandungan lagi. Betul. Bagi tahu bahasanya Betul. diambil oleh orang negara bukan Islam. Yes. Patut kita kan. Betul. Jadi doktor doktor juga sebut tadi mengenai TVET. TVET, Saya nak yes. kan. Betul. Sebab saya cuba nak pecahkan ni. Pecahkan sebab pandangan masyarakat kita di hari ni TVET ni, sebab saya ada kawan di TVET. Kan dia kata TVET ni di Kelantan sendiri tak ramai orang yang tak ramai orang kumpul. Betul. Dan Dan kita lihat macam kelas kedua kan TVET ni. Jadi kita Dr. Jibi supaya faham kepada mak ayah yang mendengar ni, Okey. yang pendengar ni boleh beritahu kepada keluarga dia, Ya. alakan anak ke depan. Yes. Silakan. Okey. Saya mula mengenali perkataan TVET, tapi bukan TVET lah. Masa tak ada TVET lagi. Pada tahun 95, saya dihantar belajar ke Jepun dalam bidang kesusastraan bahasa Jepun bersama-sama dengan hampir 150 orang pelajar daripada UTM, Tajaan Mara juga, untuk belajar ke Jepun dalam bidang kosen. Saya kata, gapo kosen ni kan? Kosen ni rupanya college vocational. College vocational untuk pelajar-pelajar kita pergi ke sana untuk belajar daripada orang Jepun bagaimana untuk mendapat diploma dalam vocational, dan kemudian mereka ini rupanya, dipendekkan cerita, CJ mereka lebih berharga daripada degree di Jepun. Saya kata, kalau kat Malaysia, kalau CJ diploma tahun tu lah, tahun 95 tu kan, saya kata orang tak sebab natu lah. Sekolah vocational. Saya kata kalau di Malaysia orang tak sebab natu, orang tak pandang pun. Tapi di Jepun rupanya dengan lepasan umur 15 tahun mereka pergi ke kosen. Kerana kosen ni ataupun college vocational ni daripada umur 16 tahun sehingga 18 tahun. Jadi yang kita buat sekarang yang sama yang kita buat sekarang. Selepas beberapa puluh tahun baru negara kita sedar dan buat. Jadi alhamdulillah. Tetapi Jepun rupanya kosen yang saya sebut tadi tahun 95 tu mereka sudah buat berpuluh-puluh tahun. Kerana pembangunan teknologi mereka yang pesat didokong oleh pembangunan vocational. Sebab itu di Malaysia sekarang kita kena bersyukur Tuan Azizi, kerana kita belum jauh ketinggalan. Kerana dengan kesedaran kerajaan sekarang, dan kerajaan Government of the Day, masalah mak ayah. mak ayah melalui format yang diberikan oleh kerajaan, melalui Madani TVET, melalui pelbagai program Tahfiz TVET, termasuk anak saya, anak bangsa saya sekarang Tahfiz TVET. Kan? TVET pertanian. Dan dulu saya rasa kalau anak saya ambil TVET pertanian, aduh abang dah letak muka mana ni. Sebab pertanian, tak ada jagung, tak ada timun Cina. Tapi sekarang, I'm so proud.
I'm so proud, and anak saya yang bongsu yang lelaki, okay, walaupun dia dibesarkan di China, anak saya ni, sewaktu saya bertugas di China, di kedutaan China, pergi Canadian International School, sekolah bersama anak-anak orang putih, balik ambil tahfiz dan kemudian ambil TVET pertanian. Kalau ikut rombong saya kak, aduh, beratus-ratus ribu habis di China ni, balik TVET pertanian, Taiwan nanti minum. Tapi rupanya pendekatan mereka TVET pertanian ni untuk kemakmuran, okey, bidang-bidang TVET di masa depan. Jadi sebab itu, saya rasa sekarang TVET bukan lagi dipandang kelas kedua. TVET bukan saja Jepun yang mendominasi, bukan saja Finland ataupun negara Eropah bersekutu yang mendominasi, bukan mereka syarikat mendominasi, tetapi kita juga sekarang alhamdulillah sedang menuju ke landasan yang betul, mengangkat TVET sebagai salah satu daripada platform untuk pekerjaan masa depan, terutama sekali 2030. Apatah lagi sekarang kita tengok ECRL. ECRL. Banyak peluang-peluang kerja dalam TVET. Anak-anak yang ada sijil, anak-anak yang ada diploma dalam TVET diambil bekerja sebagai jawatan-jawatan yang tidak kurang pentingnya dalam pembangunan ECRL. Jadi siapa yang kita nak nafikan? Itu melalui pendidikan TVET. Sebab itu UNESCO telah melihat perkara ini daripada dulu lagi, memperkenalkan TVET sehingga 2 indikator dalam pembangunan pendidikan kemampanan dunia pendidikan masa depan, sehingga 4.3, 4.4 diberi pembangunan TVET. Sebab itu Dr. Tuan Azizi, saya selalu doktor. Saya doakan you very soon akan mendapat doktor, insya-Allah. Kan? Okey, kerana kawan baik saya di IPG juga nama Dr. Azizi. Sangat hebat macam you juga. Sebab tu insya-Allah PhD you akan habis dan you akan dapat doktor. So TVET ini alhamdulillah, dan saya melihat 2-3 hari lepas Menteri Pendidikan telah memperkenalkan SBP Technical. Sebelum ni sekolah teknik di bawah vocational. Tapi sekarang diangkat darjatnya, iaitu sebenarnya menteri ingin mengangkat darjat TVET tu. Diletakkan di bawah SBP. Jadi orang pelajar-pelajar cerdik pandai sekarang bukan lagi fokus kehadap akademik saja, tapi terhadap TVET, di mana diperkenalkan SBP Technical ataupun SBP Teknik, SBP TVET tadi. Okey. Jadi inilah saya rasa persediaan-persediaan yang perlu kita lihat bagaimana untuk kita bersedia menghadapi dunia 2030 dan seterusnya. Mungkin tak tahulah kita ada kedok masa tu 2050 the next level, bukan 2040 ya, 2050, iaitu 20 tahun selepas 2030, untuk melihat adakah negara kita berjaya meletakkan kita sejajar dengan negara-negara maju dengan konsep kita menyedari bahawa kepentingan tahun 2030 ini menyahut seruan UNESCO untuk meletakkan pendidikan berkualiti dan kesamarataan pada semua. InsyaAllah saya rasa jikalau keterbukaan kita, ibu bapa, kita pendengar, keterbukaan untuk melihat pendidikan berkualiti dan juga kesamarataan menuju 2030, insyaAllah 2050 kita sudah sejajar dengan negara lain. Amin. Negara Jepun. Tapi masa tu mungkin kena panggil panel lain lah. 2050 tak tahulah saya ada ke tak ada. Saya mungkin dah besar. Tapi saya mungkin harap-harap panjang umur kerana saya nak melihat cucu-cucu saya betul. Berjaya dalam konteks yang kita perjuangkan ini supaya mereka dapat membangun negara kita dengan lebih hebat di masa depan. Okey doktor, kita nak turun ke isi rumah. Kita bercakap mengenai 2030 ni. Kita nak lagi peranan ibu bapa. Peranan ibu bapa, parenting. Dari segi kerajaan dah merangkul macam-macam. Betul. Jadi dari segi isi rumah, keluarga, apakah sebenarnya peranan yang kita perlu mainkan dari segi orang pengantin baru, orang yang baru kahwin, yang dah dapat anak, yang dah ada anak sekolah sekolah yang tengah sekolah. Apakah peranan utama yang perlu dirancang oleh keluarga itu untuk menghadapi? Okey, kita melihat tajuk ini lebih kepada parenting lah. Parenting sangat penting kerana peranan ibu bapa mesti mendominasi dalam pembentukan anak-anak masa depan. Kita tidak boleh menyerahkan 100% kepada sekolah. Kita tidak boleh sebagai ibu bapa meletakkan guru yang akan membentuk anak saya. Balik, kalau anak saya tak menjadi, kita akan salahkan guru. Itu sangat salah. Okey, kerana guru itu merupakan orang pengganti ibu bapa sewaktu di dalam sekolah sahaja. Di luar, tapi di dalam sekolah pun jikalau berlaku sesuatu yang di luar konteks guru itu, kita akan memanggil ibu bapa. Jadi ibu bapa mesti bertanggungjawab. Jadi di sini
kita mesti melihat ibu bapa itu memain peranan penting untuk kemenjadian anak-anak mereka di masa depan, bukan sahaja di rumah, pembentukan di rumah, tapi pembentukan di sekolah dan juga pembentukan sehingga mereka kahwin lah. Sehingga mereka kahwin, mereka mempunyai anak macam saya. Anak-anak saya 3 dah kahwin, ada cucu, tapi masih lagi saya berperanan sebagai seorang penasihat. Guidance. Ya. Itu sangat penting, parenting. Yang ni sedikit berbeza daripada mungkin negara luar yang saya sebut tadi, negara US. Negara US memang kita melihat mereka sangat dekat dengan anak di waktu zaman sekolah sehingga sebelum masuk universiti. Tapi bila umur lepas 21, mereka sebenarnya tak nak dah duduk dengan anak. Itu budaya mereka. Tapi budaya kita, kerana budaya kita masih lagi meletakkan adab. Okay, adab kekeluargaan, adab ibu bapa, parenting culture tadi. Jadi alhamdulillah. Sehingga bila-bila parenting itu sangat penting. Okay, dalam pembangunan anak-anak kita di masa depan. Jadi berkaitan dengan isi rumah tadi kan, semua memain peranan sangat penting. Okey, peranan ibu bapa penting, peranan anak-anak penting, peranan saudara mara penting. Kerana contoh kan, jikalau lah sekarang kita melihat peningkatan ya anak-anak autism. Ya betul. Anak-anak autism peningkatan. Jadi masih lagi ada sebahagian yang tidak dapat menerima konteks autism ini, kecuali ibu bapa. Dan alhamdulillah ibu bapa sekarang sangat terbuka walaupun mereka tahu anak mereka autism, terutama sekali mild autism. Dan pendidikan kita pun alhamdulillah sangat terbuka dalam pendidikan autism, terutama sekali yang mild autism ni, yang autism ringan, sehingga diletakkan konsep inklusif di sekolah. Konsep inklusif ni maksudnya meletakkan anak-anak yang autism, yang autistik ni di sekolah perdana, supaya mereka dapat bersaing dengan anak-anak biasa tetapi dalam kaedah yang berbeza. Maksudnya begitu sekali pendidikan menerima anak-anak autism. Tapi dalam keluarga mungkin ibu bapa boleh menerima, tapi kita melihat mungkin saudara mara datang ke rumah ataupun jiran-jiran, orang luar datang ke rumah dan melihat, peliknya anak demo ni ke, memandang rendah kerana sedikit kelainan yang diberi oleh anak-anak autism ini. Jadi sebab itu kita mesti melihat bahawa isi rumah itu mesti menyokong apa sahaja keadaan anak-anak, supaya anak-anak ini akan kita harapkan mereka lebih confident di masa depan menuju apatah lagi dunia persaingan yang hebat dalam pekerjaan 2030, supaya mereka ini lebih berfikiran terbuka. Dan mungkin yang sebahagian yang tidak menyokong itu, kita anggap mereka mungkin bukan berada dalam kelompok kita. Kita yang memahami apa yang berlaku kepada anak-anak kita, yang terutama sekali anak autism tadi, kita mesti kuat dan mesti sentiasa memberi sokongan. Maksudnya di sini, Tuan Azizi, peningkatan anak-anak autism tadi, peningkatan yang mungkin anak-anak yang sedikit lembam dalam pendidikan, kita tidak boleh pandang sepi. Kerana anak-anak ini juga akan membesar. Bukan mereka sentiasa berada di sekolah rendah, bukan mereka sentiasa berada di sekolah menengah, mereka akan keluar. Dan bila mereka akan keluar, dan mereka tak boleh depend kepada ibu bapa sepanjang masa. Mereka akan diberi juga keyakinan untuk mencari pekerjaan, untuk berkeluarga. Jadi inilah yang saya katakan bagaimana pekerjaan pada tahun 2030 nanti kita mesti mula terbuka dengan melatih anak-anak mild autism tadi, anak-anak yang mungkin kurang berkeupayaan, anak-anak lembam tadi, untuk juga mendapat peluang sama rata menuju 2030 hingga 2050, supaya kemakmuran negara kita berkaitan dengan pendidikan, berkaitan dengan mental health, berkaitan dengan pendapatan ekonomi anak-anak itu dapat dapat diberi sama rata kepada seluruh anak-anak di Malaysia ini. Itulah pandangan saya. Betul. Maknanya kita semua kena bekerjasama. Semua kena bekerjasama. Jangan menghukum masyarakat. Ya. Semua bekerjasama. Apatah lagi bila tajuk kita hari ini berkaitan dengan dunia kerja 2030. Kita lepas ini, saya sangat yakin kita akan dapat anak-anak yang istimewa bekerja dengan kita. Kan? Mungkin di peringkat swasta akan ramai menerima anak-anak yang autism, yang rupanya mereka jika diberi peluang, mereka akan lebih baik daripada kita. Kan? Mungkin kita akan berjumpa dengan anak-anak yang mungkin
kurang berkeupayaan tetapi ingin juga bekerja pada tahun 2030. Jadi pelbagai perspektif. Kalau dulu sebelum ni tak. Saya melihat sedikit limitation di mana anak-anak yang berkemampuan sahaja diberi peluang. Tetapi alhamdulillah sekarang kita juga seiring dengan negara maju memberi peluang kepada anak-anak kurang berkeupayaan untuk juga mendominasikan ruang-ruang peluang pekerjaan di masa depan. Tidak ada yang ketinggalan. Tiada yang ketinggalan ataupun NCLB, no child left behind. Tapi itu untuk child. Sekarang kita tukar. Kita jangan ikut US. Kita buat no NPLB. No people left behind. Kan? Ini ajaran Islam. Ya. Kita sama rata kan. Dan saya memang perjuangkan konsep sama rata tu. Okey, supaya anak-anak kita semua mendapat pendidikan berkualiti, ilmu yang berkualiti dan yang penting adab yang berkualiti. Dan adab itu yang penting sekali. Tuan Azizi, kalau Jepun meletakkan adab daripada ilmu, kita yang orang negara Islam ni mesti juga meletakkan adab sebagai utamaan daripada ilmu. Kemudian barulah ilmu, kerana adab itu akan membentuk anak-anak kita menjadi lebih cemerlang, gemilang dan terbilang di masa depan. Kan? Jadi penonton kita banyak dengar ini daripada doktor. Pelbagai nasihat dan sebagainya. Doktor, jadi kita nak dengar, kita kata 2030 kita tak boleh ketinggalan daripada industri revolution, AI dan sebagainya. Ya, betul. Jadi sekarang ni ada juga pandangan AI ni akan mengambil alih pekerjaan manusia, akan ni yang 2030. Jadi apa pandangan doktor dalam isu ni? Okey, berkaitan dengan AI, sebenarnya kita walaupun rasa terbeban dengan dunia COVID hari tu. Ya, betul. Sebenarnya kita kena bersyukur juga. Kerana dengan berlakunya COVID, peningkatan teknologi di negara kita berlaku sangat drastik. Pantas. Sangat pantas. Saya sewaktu belajar di US dulu, tahun 2009 hingga 2012, banyak kelas online telah diperkenal pada kita itu. Pinjam buku pun secara online. Sedangkan di Malaysia belum ada masa tu kan. Saya kelas online sehingga dan semua result markah exam saya semua dibuat online dan perlu check online. Saya kata, wah, ini satu yang baru dan sangat susah lah bagi saya. Betul. Untuk adaptation that kind of culture kerana kita belum ada. Traditional. Saya sangat old school type masa tu lah kan. Sehingga saya diberi ke US, barulah saya merasakan, wah, nak kena belajar lah. Sebabnya US kita tahulah mereka apa orang kata lubuk Yahoo, lubuk Google. Jadi semua mereka perkenalkan awal. Jadi kita tak ada. Jadi saya pun balik ke Malaysia. 2015 alhamdulillah saya diberi peluang pula ke China. Di China 2015 hingga 2017 bertugas di Kedutaan Besar Malaysia sebagai pengarah Education Malaysia bagi region Asia. Saya diperkenalkan pelbagai teknologi baru yang sehingga membuatkan saya rasa, wah, China ni tak lama ni akan boom ni. 2015 tu. Masa tu mereka belum bangkit sepenuhnya lagi kan. Sebab sebagai contoh lah, mungkin pendengar akan ketawakan saya. Saya tak kenal pun apa tu drone. 2015 saya pergi ke China tu. Tapi bila saya pergi ke market mereka, macam market kita, market yang kampung-kampung ni kan, dijual drone. Saya kata, apa dia drone ni kan kita tak tahu pun lagi drone 2015. Tapi di China sudah berlambak penjualan drone yang sangat murah, yang sehingga membuatkan everyone mampu untuk beli dan menggunakan drone tu. Jadi saya kata, wah, dah agaknya aku tak kenal pun drone, sedangkan di China sudah berlambak drone. Jadi meningkatlah sikit peningkatan teknologi saya bila pergi ke China tu kan. Jadi bila balik pula ke Malaysia 2017 hingga 2020 berlakulah COVID. Berlaku COVID sehingga membuatkan semua orang terpaksa duduk di rumah dan diperkenalkan satu apa orang kata platform teknologi yang membuatkan semua orang boleh belajar daripada rumah, orang boleh bermesyuarat daripada rumah dan diperkenalkan pelbagai platform yang membuatkan kita rasa, wah, sepatutnya benda ni mungkin 10 tahun lagi akan diperkenalkan. Tapi 2020 tu sudah menjadi boom juga di Malaysia kerana keterpaksaan kita mempelajari teknologi baru supaya membolehkan kita membuat everything secara online. Jadi saya pun teringat, wah, bila saya check result assignment student siswa IPG masa tu, saya kata, wah, rupanya profesor aku di US dulu macam ni lah dia buat.
dia cek secara online and then diberi makan secara online sebiji dengan apa yang berlaku pada COVID. Jadi berbalik semula pada soalan Tuan Aziz ni, bila Malaysia ingin menghadapi dunia AI 2030, satu saja yang saya rasa bersyukur kerana kita ada COVID. So bila ada COVID, kemajuan teknologi kita berlaku sangat pantas kerana keperluan untuk kita melaksanakan seperti negara lain. Jadi dengan COVID itu membuatkan selepas 2023 bila COVID dah reda, Malaysia tak berpaling belakang lah. Sehingga diperkenalkan dasar pendigitalan negara pada tahun 2025 yang fokusnya kepada AI. Dan kemudian bila saya pergi ke Finland pada tahun 2024, rupanya di Finland mereka tak panggil lagi digital dah. Walaupun masa tu kita tak tahu lagi AI. Di Finland, di negara-negara Eropah sudah memperkenalkan digital itu sebagai AI. Dia panggil AI. Dia panggil AI, dia tak panggil dah digital. Jadi sebab itu alhamdulillah sekarang kita melihat peningkatan AI di Malaysia sehingga diumumkan oleh PMX supaya kita mesti alert terhadap pembangunan AI, menyokong kerana inilah dasar pekerjaan yang akan dilaksanakan pada tahun 2030 AI. Dan tidak mustahil sekarang kita melihat banyak BDR dan BDR itu sebenarnya berkaitan dengan AI. Kan? Mungkin dalam keadaan gawat sekarang ada beberapa pegawai yang cuma bekerja 4 hari saja seminggu ataupun bekerja seminggu di rumah, seminggu mengikuti golongan korporat kerana golongan korporat dah lama dah aplikasi AI. Jadi kita mungkin tidak mustahil pada tahun 2030 nanti etika kerja kita mungkin lebih kepada AI. Termasuk dah dengan konsep belajar pun AI. Cuma AI ni bila kita bercakap tentang etika, mungkin saya akan ulas selepas ini. Kan? Maknanya AI ni memang akan bersama dengan kita. AI bersama dengan kita. Kalau kita tak buat, AI ni bermaksud kalau kita baca apa dia? AI ni. AI kan? AI ni dalam bahasa Cina bermaksud cinta. cinta. Jadi kita kena cinta dengan AI ni sebab AI yang akan mendominasi dunia pendidikan, dunia belajar, dunia pekerjaan semua pada tahun 2030 dan ke atas. Inilah dunia pekerjaan yang baru. Sebab itu dalam 5 kluster yang saya sentuh hari ini, pendidikan dengan kesihatan, pendidikan dengan ekonomi, pendidikan dengan AI. Dan akhir sekali pendidikan dengan global community. Kerana keempat-empat ini ada hubung kait dengan pendidikan yang kita akan perjuangkan menjadi pendidikan berkualiti menjelang 2030. Ada kesinambungan. Kita tengok maknanya pendidikan yang akan memacu manusia berubah. Pendidikan. Sebab itu daripada 5 kluster saya letak pendidikan dulu. Dan pendidikan yang akan pergi kepada kesihatan. Kan? Kerana bila berlaku COVID, apa yang dipentingkan oleh kerajaan? Jangan tinggalkan pendidikan walaupun kita tidak boleh keluar rumah. Kan? Walaupun ramai orang sakit, mesti ada pendidikan itu mesti berterusan. Dan sekarang KPM sudah lama perkenalkan sebenarnya SDH. Sekolah dalam hospital. Betul. Itu berkaitan dengan pendidikan dan kesihatan. Tidak boleh dipisahkan. SPM ada sini kan? Ya, dan zaman kita, saya dululah, ada orang ambil SPM dalam hospital. Masa tu tak ada lagi SDH. Sekarang dah ada SPH. Tak pergi ke sekolah pun tak apa, kalau you sakit, pergi masuk hospital, ada guru yang mengajar di SDH. Hebatnya pendidikan kita. Kan? Kemudian pendidikan dengan ekonomi. Ada kaitan juga, dengan pemasaran pendidikan tinggi kepada negara luar sehingga ramai pelajar-pelajar asing datang belajar negara kita kerana negara kita banyak mempunyai universiti-universiti yang kualiti macam UM yang menuju sekarang top 50 in the world. So, pendidikan dengan ekonomi sangat berkait rapat. Dan apatah lagi pendidikan AI. Yang tu mesti kita ucap syukur walaupun banyak berlaku cerita sedih pada COVID, tetapi sebenarnya telah memberi paradigma. Transformasi terhadap pendidikan negara kita melonjak kepada dunia AI dengan lebih cepat. Dan contohnya wife saya lah. Nak pegang laptop pun takut ni nak scroll mouse ni. Fear of technology. Guru lama kan. Termasuk saya lah waktu saya di US dulu kan. Tapi dengan dunia AI, dengan waktu COVID, laju dia pegang mouse untuk mengajar daripada saya. Saya kata, wah, bersyukurlah. Kerana kan tidak selama-lama dia akan takut pakai laptop. Kan? Itu pendidikan dengan AI. Dan apatah lagi dengan yang saya kata global community tadi. Global community tadi bermaksud bukan negara kita sahaja yang mengalami perkara-perkara ini. Seluruh dunia
Tuan Azizi, seluruh dunia sehingga UNESCO memperkasakan perkara ini melalui SDG tadi. Sustainable Development Goals menuju pendidikan 2030. Kan? Saya harap jelaslah sikit apa yang saya cuba hasratkan tajuk hari ini supaya kita melihat korelasi ini akan membentuk pembangunan negara bangsa kita menuju 2030 nanti insyaAllah. Ya. Jadi bila kita dah sentuh AI, kita dah boleh tahu AI apa, sampai semua AI sama. Untuk tugas kita kan. Apa yang penting tadi doktor kita tadi, etika apa yang kita perlu ada. Etika, Sebab etika ni lah, kalau saya ada baca sebuah buku yang tulis, saya ingat doktor apa ini, dia kata kemahiran manusia ni untuk berjaya lebih daripada 80% adalah pada etika dan adab. Okey. Jadi sama terpakai pada AI dan semua. Betul. Kalau tidak, nanti penuh dunia kita dengan scammer, dengan penipu, semua boleh. Hari ni dia potong kepala doktor ni, tak kepala orang lain. Cakap kan? Betul. Jadi sama. Pernah berlaku Facebook saya pun banyak gambar saya nama orang lain. Oi, menggerunkan. Aduh. Okey. Soalan yang Macam mana doktor kita harus mendidik etika ni pada diri kita dan juga kepada masyarakat dalam 2030 biar dunia kerja kita ni jadi dunia kerja yang sejahtera. Terima kasih Dr. Aziz. Satu soalan yang sangat-sangat baik. Okey, berkaitan dengan etika, dan etika ni berkaitan dengan adab lah. Okey, saya ingin mengambil satu contoh yang berlaku pada diri saya, dijemput oleh EdTech Singapore. EdTech tu Education Technology Singapore Exhibition di Singapore pada tahun 2024. Saya dijemput sebagai panel forum. Panel forum untuk membicarakan tentang etika dalam AI menuju pendidikan masa depan. Bersama dengan 4 panel lain daripada, tidak silap saya, daripada Kanada, daripada Hong Kong dan daripada Singapura. Forum ini berpusat di Singapura lah. Okay? Yang disebut sebagai EdTech. Bila tiba pada part saya memberi satu contoh pengalaman saya belajar di Jepun. Saya tak boleh lari daripada dunia Jepun kerana Jepun ni dunia first degree saya kan. Rujukan. Dia sangat melekat. 5 tahun pula tu duk kecek Jepun setiap hari sampai tidur, makan, minum, kahwin pun di Jepun. First love pun di Jepun, kahwin di Jepun, dapat 2 anak di Jepun. Jadi Jepun sangat melekat pada saya lah. Sehingga mimpi pun kecek Jepun. Dan kebetulan isteri saya pun guru bahasa Jepun. Walaupun dah pension, sekarang mengajar online lagi bahasa Jepun. Kerana jiwanya bahasa Jepun tu kuat. Okey, berbalik kepada soalan tadi. Dalam forum itu, bila tiba kepada saya bagi satu terma, iaitu high tech, high touch. High tech, high touch. High tech, high touch. Yang ni saya belajar daripada profesor saya waktu saya belajar di Jepun. Saya mula-mula pun saya tak faham apa tu high tech, high touch. Rupanya high technology, high touch. High touch ni high humanistic. Jepun, kenapa dia meletakkan adab baru ilmu? Kerana konsep inilah high tech, high touch. Mereka ingin tinggi dalam teknologi, tapi dalam masa yang sama mesti tinggi humanistik. Mesti tinggi kemanusiaan ataupun tinggi adab. High tech, high touch. Kerana itu sahaja yang akan membuatkan mereka dapat menjadi negara yang hebat dalam dunia masa depan, kerana mereka meletakkan kedua-dua aspek ini sama penting. Mereka tidak meletakkan teknologi saja penting, tapi mereka meletak juga adab kemanusiaan itu juga penting, sehingga mereka melaksanakan high tech, high touch. Jadi dalam konteks yang Tuan Azizi bagi tahu tadi berkaitan dengan etika, saya rasa inilah jawapannya. Kita mesti ada konsep high tech, high touch, iaitu kita mesti memperkasakan AI, tetapi dalam masa yang sama memartabatkan adab. Bukan memartabatkan AI ya. Kita mesti memperkasakan AI, memartabatkan adab seperti yang Jepun laksanakan, supaya etika-etika yang sepatutnya macam pelajar-pelajar kita sekarang, pelajar yang generasi Z sekarang ni, generasi muda, mereka melihat high teknologi saja. Adab tu banyak kita bacakan melalui threads, melalui TikTok. Kenapalah budak ni tak ada sopan santun dengan orang tua? Kenapa budak ni bila main game tak tercara ke orang lain? Mak ayah panggil makan pun tak tahu. Kerana pelajar-pelajar ini mereka didedahkan cuma high teknologi. Mereka tidak didedahkan dengan high touch. High touch, sentuhan kemanusiaan. Jadi sebab itulah dalam pendidikan kita mesti meletakkan perkara ini daripada pendidikan asas.
Pendidikan awal kanak-kanak mesti ada konsep high tech high touch. Kerana saya difahamkan di peringkat pendidikan awal kanak-kanak juga akan diperkenalkan subjek IT. Akan diperkenalkan subjek-subjek teknologi. Tetapi in the same time kita juga mesti memartabatkan subjek-subjek adab ini supaya anak-anak ini bila mereka melangkah keluar ke peringkat sekolah rendah, sekolah menengah, pekerjaan, mereka sentiasa tengang-yang. Oh, walaupun aku diperkasakan teknologi, tetapi pemartabatan adab itu menjadi tunjang untuk pembangunan anak-anak kita masa depan. Barulah kita tidak akan rasa bimbang, Tuan Azizi, kerana kebimbangan kita, anak-anak ni boleh gadget ke, tak cara makan minum dah. Tapi bila mereka juga meletakkan adab itu sebagai platform tertinggi dalam kehidupan mereka, insya-Allah mereka akan meletakkan adab itu dahulu, barulah teknologi. Jadi sebab itu high tech high touch. We need to learn something. Mungkin kita kena tukar jugalah. Macam tadi NCLB kepada NPLB kan. High tech high touch ni mungkin kita tukar kepada high AI, tidak pun perkasakan AI, martabatkan adab. Itu bahasa Melayu lah kita, Malaysia kan. Orang ingat kalau high touch ni touching touching ni hak lah, hati. Touching kemanusiaan. Apatah lagi, saya di IPG saya sentiasa mewar-warkan perkara ini dengan siswa kita. Saya kata, you menjadi guru tak cukup dengan simpati saja. You mesti ada etika empathy. Kerana high touch tadi, kita sebagai seorang guru mesti ada perasaan kemanusiaan yang tinggi. Kena cuba bayangkan, jika you perlu mengajar anak-anak yang mungkin kurang berkemampuan, anak-anak lembam ataupun anak-anak autism. Macam mana you nak memberi pendidikan sempurna kepada mereka sedangkan you tak ada high touch? Kemanusiaan yang tak ada, kemanusiaan you sebagai guru tak tinggi kan? Tak sampai dalam hati. No, sebagai seorang bakal guru, you mesti ada satu semangat empathy yang tinggi. Melihat anak-anak ini perlu diberi pendidikan berkualiti kerana mereka lah akan membawa negara kita masa depan. Jangan melihat mereka ni untuk SPM saja, no. Untuk UPSR saja, no. UPSR tak ada dalam ni kan. Untuk SPM saja. Melihat mereka ni lah yang akan membangun negara kita masa depan. Tengok future. Sebab itu fokus saya, Tuan Azizi, lebih kepada future education. Okay, future education. Sebab itu 2030 walaupun 5 tahun lagi, tapi saya sudah nampak, insya-Allah, apa yang akan berlaku jikalau kita tidak memperkasakan perkara-perkara ini. Jadi itulah sedikit perkongsian Tuan Azizi berkaitan dengan high tech high touch. Ya. Saya pertama kali hari ni dengar. Tapi kita tukar kan? Kita tukar apa tadi? Perkasakan AI, martabatkan adab. Alhamdulillah. Kan? So, bila perkasakan adab ni, mula-mula mesti bermula pada mak ayah. Mak ayah. Mak ayah kena beradab. Rumah. Ya. Daripada rumah. Rumah itu syurgaku. Kita Ya. kan selalu sebut kan, dek. Sebenarnya dalam konteks pendidikan, itulah pendidikan awal kita. Ya. Kan, daripada rumah. Kan? Kalau kita tengok doktor, Allah SWT berfirman, tidak aku utuskan Rasul Muhammad SAW untuk menyempurnakan adab. Allahu Akbar. Betul? Jadi apa yang dunia buat sedang membangunkan Sedang membangunkan. orang yang beradab. Yes. 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 Yang diciptakan. Dan saya juga sentiasa memberitahu kepada siswa guru saya. Ya. Kerana mereka akan menjadi guru di sekolah rendah. Maksudnya di sekolah rendah ni guru pendidikan asas. You mesti letakkan adab dulu, baru ilmu. Dalam pelajaran you di IPG selama 5 tahun dan juga bila menjadi guru nanti. Letakkan adab dulu. Okey, kerana adab itu yang akan membawa kita ke satu arah yang tepat dalam pembangunan negara bangsa. Kan? Kalau InsyaAllah. semua beradab, kita akan bahagia. Allahu Akbar. Amin, insyaAllah. InsyaAllah. Kan? Ya. Jadi, kita tukar sekarang. Martabatkan adab, perkasakan AI. Ya. Konsepnya macam Jepun jugalah. Cuma Jepun tu high technology, high touch. Kita martabatkan adab, perkasakan AI. Ya. Dapat satu motor ini. InsyaAllah. Jadi doktor kita Ya. bersama lebih pada Ya, wow, Akbar. Best betul dengan Tuan Aziz kita penonton ni. kita yang dah 100 lebih. Wah. Sentiasa maintain 100 lebih. Jadi saya nampak topik ini maknanya ramai orang minat. Sebab InsyaAllah. ikut mana pun doktor, kita akan pergi ke sana. Akan pergi. Tak lama dah. Kita kata macam ni lah, kita mana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Kita mesti mati. Yes. Jadi kita sekarang ni sedang buat persediaan untuk mati. Yes. Dari Yes. kita je Yes. pergi 2 3 Ya. Ya. nak tak nak
kita kena dengar apa yang kita tahu ni, kita kena pakat-pakat pun. Ya, kita kena pakat-pakat buat, kita kena pakat-pakat sokong. Apatah lagi bila bercakap tentang pendidikan, semua orang terlibat. Betul. Kalau ekonomi mungkin sebahagian saja kan. Tapi pendidikan ni nak tak nak semua akan terlibat. Sebab itu dalam 5 kuasa saya letak pendidikan dulu nombor 1. Lepas tu baru pergi pendidikan ke kesihatan, pendidikan dengan ekonomi, pendidikan dengan AI, pendidikan dengan dunia global. Kerana pendidikanlah tunjang kan. Mungkin kita nak keluar sikit daripada skop tu. Boleh. Skop organisasi lah. Organisasi ya. Perniagaan, agensi kerajaan dan sebagainya. Jadi kalau untuk menuju ke 2030 ni, apakah sebenarnya yang patut organisasi buat untuk kata apa supaya dia struggle dapat sebablah ni banyak apa ni guru tika yang tutup yang Ya, kan. betul. Sebab dia tak dapat adapt dengan Yes. Ya. sana. Ya, Jadi betul. apa nasihat doktor kepada Okey, nasihat saya kerana organisasi, agensi kerajaan ataupun private ataupun korporat, semua mereka akan mengambil pekerja daripada orang yang lepasan sekolah juga. betul. Tak ada yang ambil yang tak bersekolah kan. Betul. Semua ambil lepasan sekolah. Jadi bila saya cakap, bila kita ambil lepasan sekolah, di manakah tunjangnya? Tuan Azizi? Tunjangnya adalah sekolah lah. Sekolah. Tak kira lah sekolah private ke, Betul. sekolah agama ke, sekolah international ke, sekolah kerajaan ke, sekolah semi kerajaan ke, semua pekerja yang akan diambil untuk bekerja nanti asalnya daripada sekolah. Jadi sebab itu berkaitan dengan perkara ini supaya mereka ini menjadi sentiasa kukuh, sentiasa boleh mendepani cabaran-cabaran dunia pekerjaan di masa depan. Sekolah bermain peranan penting melahirkan pelajar-pelajar yang bersedia untuk menghadapi dugaan dan cabaran di masa depan. Apatah lagi mungkin saya sentuh sikit tentang dunia VUCA. VUCA. Betul. VUCA. 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 V itu vulnerable. Vulnerable bermaksud ataupun dunia VUCA secara amnya bermaksud ketidakseimbangan menuju masa depan kerana pelbagai halangan. Okey, jadi VUCA ni salah satunya. Vulnerable ni bermaksud banyak halangan-halangan yang perlu ditempuhi, termasuklah kewangan, termasuklah organisasi, kepimpinan. Kan berlaku sekarang kan, banyak berlaku kan. Termasuklah dengan orang kata teamwork. So jadi jikalau kita tidak ada konsep resilience. Resilient ni bermaksud daya tahan. Betul. Daya tahan. Sewaktu daripada sekolah lagi, jangan haraplah anak-anak sekolah ini yang walaupun mereka cemerlang SPM, mereka akan cemerlang dalam dunia pekerjaan untuk membangun negara kita kerana sekolah tidak membekalkan mereka resilient, daya tahan yang kuat untuk menghadapi dunia buka. Sebab itu satu lagi tema yang kita perlu cipta hari ini, Tuan Azizi, dunia resilience. Dunia resilient. Dunia resilient ataupun dunia daya tahan ini sangat penting kerana inilah kunci untuk kita melahirkan pelajar-pelajar yang daya tahannya kuat untuk menghadapi dunia VUCA di masa depan. Dunia VUCA ini adalah sebahagian daripada perjuangan pendidikan ataupun pekerjaan di masa depan lah. Bayangkan jikalau anak-anak ini daripada peringkat sekolah rendah, sekolah tadika ataupun menengah, resilient tidak kuat. Kena pack sikit, melaung, mudah terpengaruh kan, influence melalui TikTok ke apa. Mudah koyak. Bukan saja dalam cinta, tapi dalam serba-serbi mudah koyak. Balik rumah pula dengan dunia tersendiri dalam bilik, internet kuat, main telefon, nak makan pun kena panggil. Resilient jadi mana? Jadi mungkin di rumah ibu bapa mungkin tidak sekuat guru untuk memberi perhatian resilient tadi. Okey, jadi sebab itu di sekolah mesti ada pendidikan yang meletakkan resilient, daya tahan anak-anak ini untuk menghadapi dunia masa depan. Okey, sebab itu bila kita bercakap tentang mental health, kita bercakap tentang AI, ini semua yang perlu diperkasakan di sekolah lah. Kerana ini elemen-elemen pekerjaan yang akan mereka hadapi bila mereka masuk dunia pekerjaan nanti. Jadi resilience satu tema yang saya rasa sangat tepat pada masa ini. Resilient. Dan saya rasa dunia Jepun itu kenapa mereka boleh bertahan sehingga sekarang menjadi dunia negara nombor 1 dunia, kerana konsep resilient mereka tadi. Mereka pernah kalah perang kan? Betul. Dibom 2 kali sehingga saya pun pernah pergi museum bom Hiroshima tu di Hiroshima. Saya rasa
kalau bom itu jatuh di Malaysia, satu Malaysia akan lenyap. Noyak kuatnya impaknya. Tetapi tengok, mereka kalah perang, kalau tidak silap saya 1946. Betul. Kan? 46. Tetapi 1959 ke? Mereka sudah menjadi tuan rumah Olimpik. Oh. Dia punya kepulehan. 12 tahun. Oh. Selepas itu, sudah menjadi tuan rumah Olimpik kali pertama. Kali kedua di Tokyo pada tahun 2020 kan. Dan kemudian tahun 1969, tahun saya dilahirkan, tercipta first bullet train ataupun Shinkansen. Oh. Tahun 1969. Selepas berapa tahun mereka kalah perang, lebih kurang 20 tahun. Maknanya kebangkitan yang cepat. Kebangkitan yang cepat. Kerana apa? Berbalik kepada profesor saya kata tadi lah. Kita meletakkan pendidikan adab. Kemudian baru teknologi. Sebab itu anak-anak kami ni sangat beradab dalam pekerjaan, patuhi masa, patuhi segala disiplin, etika. Sebab itu mereka tak perlu tunggu 20-30. Mereka tunggu sehingga selepas perang je mereka terus bangkit. Jadi apa-apa perubahan berlaku dia boleh. Yes, melalui pendidikan asas tadi. Asas tadi. Itu profesor kata. Saya masih terngiang lagi lah, nama profesor saya itu Profesor Fukui. Masih ingat lagi sampai sekarang. Dia dah berumur, profesor kontrak tapi masih lagi mengajar. Saya belajar dengan dia literature. Bahasa Jepun. Saya 10% yang faham. 90% lagi angguk-angguk. Kita kesasaan bahasa Melayu pun. Ton Sri Lan agak-agak tak payah ni. Apa tak lagi bahasa Jepun. Belajar tu untuk lulu PSO ya. Sebab dapat beasiswa kan. Tapi mengambil semangat. Mengambil semangat. Orang Jepun ni macam kalau dia bercakap macam saya bercakap je lah. Mesti bersemangat. Betul. Mesti sentiasa Orang dengar, inspiring bersemangat. people supaya resilient tadi lah. Betul. Jadi kita parent-parent yang dengar, guru-guru yang dengar ataupun pendengar yang dengar, kita mesti dalam konteks sentiasa bersemangat. Kerana dalam dunia sekarang, jikalau kita tidak bersemangat, walaupun mungkin yang semangat ni kata-kata kita, tapi kata-katalah itu umpama perbuatan. pedang membelah bumi. Untuk menjadi halilintar, menjadikan negara kita sebagai negara bangsa yang hebat, sejajar dengan negara lain. Itulah Tuan Saya Aziz. dengar doktor bagi tahu itu. Semangat. Kita punya apa dah ahli semua dalam studio ni bersama semangat. Kata InsyaAllah. bulan depan kita buat 3 bukan banyak sebab semangat. Harap-harap ahli dalam ni pun tak cakap Okay, Dr. doktor, Rosli bila syok saya sendiri dengar kan. hurai ni, Ya. saya tengok yang single 23 Ya. banyak yang huraian tu seolah-olah macam RPM kita. RPM. Rancangan Pendidikan Malaysia Betul. 2030 Betul. teratur. Yes. Mungkin boleh doktor ulas sikit RPM Ya. kita dan Okey. ketahanan, adab dan sebagainya, kemahiran. Inilah sesuatu yang saya tunggu sebenarnya berkaitan dengan RPM. Saya pun memang ada dalam kepala saya untuk letakkan RPM. Okey, kita mesti menyokong RPM kita. Rancangan pendidikan negara ataupun rancangan pendidikan nasional kan. Kerana RPM ini, rancangan pendidikan Malaysia ini merupakan satu tunjang untuk meletakkan apa huraian-huraian saya tadi lah. Betul. Daripada pendidikan asas, pendidikan AI-nya, pendidikan berkaitan dengan kesihatannya, pendidikan berkaitan dengan ekonominya, pendidikan berkaitan dengan dunia luarnya, supaya semangat persaingan tadi, kompetitif tadi berlaku dan kita menjadi bersemangat, menjadi resilient. Kerana RPM ini mungkin RPM kita kena buat sesi lain lah. Ya, betul. Cuma RPM ni kita ingin kaitkan dengan tajuk kita hari ini. RPM ni sehingga 2035. Sedangkan tajuk kita hari ini 2030. 2030 ni kita ambil daripada dunia UNESCO yang ingin melihat apa yang berlaku pada 2030. Tetapi alhamdulillah Malaysia melonjak lebih jauh sedikit daripada UNESCO 2035 kerana kita ingin melihat dalam masa 10 tahun selepas PPPM, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia yang berakhir 2025 disambung bukan 5 tahun tapi 10 tahun juga oleh kerajaan Malaysia untuk memastikan pendidikan berkualiti dan sama rata pada semua anak-anak kita. Sebab itu sekarang Tuan Aziz sebagai contoh dalam IPM kita akan memperkasakan pendidikan khas. Yang tu ada dalam UNESCO kan? Betul. Kita akan memperkasakan numerasi dan literasi. Yang tu ada dalam UNESCO kan? Kita akan memperkasakan pendidikan awal kanak-kanak sehingga 2027 dibuat kurikulum baru. Itu juga ada dalam UNESCO kan? So sekarang negara kita dah sama hebat dengan pemikiran UNESCO membentuk RPM yang akan membuatkan kita merasakan kita tidak lagi ketinggalan.
Jadi RPM ini adalah sebagai orang kata kunci untuk dibuka pintu negara kita supaya menjadi lebih hebat dan mendepani cabaran-cabaran masa depan dengan lebih keyakinan, kerana dengan ada RPM ni kita akan melahirkan anak-anak yang lebih berkualiti, lebih berkeyakinan dan lebih bersedia menghadapi pendidikan, menghadapi cabaran, berdaya tahan, resilient. Bukan saja sehingga 2035, saya sangat yakin kejayaan RPM ini akan dilihat sehingga 2050. InsyaAllah. Mungkin penonton tak faham apa itu RPM tu kan. RPM. Ada berapa ciri dia? 5? Ada 7. 7 ciri. Ya, Mungkin doktor 7 ciri. sebut satu perkara seperti lalu. Okey, RPM ini antaranya saya simpulkan adalah untuk melihat pembangunan madani lah. Pembangunan adab tadi. Kita ingin melahirkan insaniah karomah. Pelajar yang mempunyai adab, yang bukan saja cemerlang dalam kurikulum, co-kurikulum dalam bidang-bidang lain, tetapi mesti yang diletakkan asasnya adalah pembangunan madani insaniah karomah, iaitu adab. Okey. So, Jadi saya sebut nisbat ni doktor. Kita Ya. nak ayah dia fokus. yes. Mana pokok mana pun aku nak kena besar anak aku biar adab. Ya. Biar jadi anak Adab. Kerana dalam RPM sendiri meletakkan walaupun ada ciri-ciri lain, AI semua ada tu. Tetapi pembangunan adab itu merupakan satu elemen yang maha penting, maha karya penting untuk kemenjadian anak-anak kita di masa depan. Jadi sama-sama kita menyokong RPM, okey, kerana RPM ini akan membentuk menjadi hala tuju pembangunan pendidikan negara kita di masa depan, bukan sahaja sehingga 2035, tapi insya-Allah sehingga 2050. Lebih jauh lagi ke depan kita beri, insya-Allah. Aziz. Saya rasa penonton kita pun dah semangat dengar doktor bagi tahu ni. Tapi kita ni doktor inilah masa mencemburui Ya. kita. Yes. Masa Ya. mencemburui kita. Tak apa. Saya Ya. ucap banyak terima kasih kepada doktor ini, banyak yang kita bincangkan. Cuma sebelum kita tutup bagi kita ni, saya minta doktor bagi rumusan lah. Okey. Biar semuanya terangkum. Ya. Jadi untuk dunia kerja menuju 2030, mungkin doktor boleh rumuskan apa yang perlu benar-benar kita lakukan Yes. setiap daripada kita berperanan. Apa kita perlu lakukan. Okey, sedikit rumusan daripada saya apa yang kita bukan perbahaskan tetapi apa yang kita fikirkan. Kerana hari ini lebih pada pemikiran masa depan kita, Tuan Aziz. Perpustakaan menjadi tunjang untuk pemikiran-pemikiran sebegini, kerana inilah di sini pusat ilmu yang akan mengembangkan lagi Pendidikan sepanjang pemikiran-pemikiran. hayat. Ya, pendidikan sepanjang hayat. Okey. Jadi saya ingin rumuskan di sini. Tajuk hari ini walaupun pekerjaan, okey, tahun 2030, tapi kita tidak membincangkan berapa ramai yang akan menjadi lawyer 2030, Tak. berapa lama yang akan menjadi doktor. No. Hari ini kita akan membincangkan bagaimana dimensi pendidikan, dimensi pekerjaan pada tahun 2030 itu hasil daripada pendidikan dengan ekonomi, pendidikan dengan kesihatan, pendidikan dengan AI dan pendidikan dengan global, persaingan global, supaya kita bersedia. Jadi di sini satu saja perkataan daripada saya untuk rumusan ini adalah our readiness. Readiness lah. Readiness bermaksud kesediaan. Macam tajuk dalam poster kan, adakah kita bersedia? Jikalau kita hadam apa yang dibincangkan pada hari ini dengan martabatkan adab, perkasakan AI, lepas tu dengan resilient, lepas tu dengan persediaan SDG Education 2030. Saya sangat yakin kita tak perlu bilang dalam lepas ni berapa orang yang akan menjadi guru, berapa orang akan jadi doktor. Perkara-perkara inilah yang akan meletakkan pendidikan berkualiti sehingga anak-anak ini akan semuanya mencari sasaran yang tepat untuk pekerjaan masa depan mereka, terutama sekali 2030. Dan di mana kita juga membicarakan tentang TVET. Di mana lepas ini saya sangat yakin anak-anak tidak lagi malu untuk masuk ke ruangan TVET, kerana TVET juga maha karya pentingnya untuk kemenjadian pekerjaan di masa depan. Jadi rumusannya di sini, apa tadi saya kata? Kesediaan, readiness. Kesediaan kita untuk 2030 dengan ilmu yang berkualiti, dengan adab yang tinggi, dengan kerjasama yang saya rasa sangat memberi intipati yang tinggi, dan akhir sekali dengan konsep empati tadi, insya-Allah saya rasa kita
kita akan sama-sama menyokong kerana kita saling empati sama sesama kita. Tidak mengira kaum. Ya. Okey, kita orang Melayu empati pada orang Cina empati pada orang India. Kita sama-sama empati untuk mewujudkan Malaysia yang lebih gemilang di masa depan dalam orang kata multi races ataupun perbilang kaum ini untuk menjadi satu negara bangsa yang hebat yang tidak ada di negara lain. Jadi, akhir kata daripada saya, readiness. Are you ready? Are you Let's ready? go for Let's go. for 2030 with more excellence, with more glory, and with more soaring. Soaring bermaksud melonjak ke hadapan. Melonjak ke hadapan. Okey? Okey. Itu daripada Alhamdulillah. saya. Terima kasih doktor di atas Okey, kata-kata sama-sama. pengunjung yang bersemangat. Ya. Anda ready? Sudah bersedia? Ya, Kalau kita fikir boleh, insya-Allah. insya-Allah. Boleh, kan? Boleh. Kita dah bersedia. Jadi InsyaAllah. beberapa yang dapat saya rumuskan, okey, doktor beritahu hari ini, walau apa pun, tahun apa pun, 20, 30 dan sebagainya, Ya. 20, 50, adab mesti nombor satu. Betul. Ilmu, InsyaAllah. artinya ilmu tentang kemanusiaan. Yes. Ilmu menyantuni orang Setuju. lain. Setuju. Ilmu untuk kita saling berkongsi sesuatu. Betul. Kan? Betul. Tidak penting diri sendiri. Dalam tidak peribahasa penting kita pun sebagainya. ada, Tuan Azizi. Jika tinggi di langit, jangan lupa rumput di bumi. Jadi rumput di bumi itu, itulah adab. Walaupun kita tinggi ilmunya, tinggi teknologinya, tinggi pelbagai perkara, tetapi jikalau kita meletakkan adab, itu macam rumput di bumi, kita akan terus menunduk dan kita akan terus berjaya. Hakikatnya kita tetap berpijak di bumi. Berpijak di bumi nyata. Ya. InsyaAllah, InsyaAllah. Terima kasih semua. Jadi hari ini kita dah sempurnakan tentang topik kita pada hari ini, iaitu dunia kerja menuju 2030. Saya rasa ramai lagi penonton tunggu ni, kita nak tanya soalan tadi. Oh, soalan. Boleh. Pada penonton kita. Silakan. Sebab Ya. satu soalan ni membawa RM RM50. Oh, wow. Sebab kita nak, ni cara kita nak tarik orang mendengar knowledge. Setuju? Setuju? Sebab hari ni orang sibuk, Ya, orang ya. perlukan duit, kerja. Yes. Jadi Betul. kita kira dengar ni dapat jawab soalan. Yes. Ya. Siapa yang tepat, siapa yang paling cepat, Wah. insya-Allah akan Okey. dapatlah. Okey. Disebut seperti episod yang sebelum ini. insya-Allah. Setuju? Jadi soalan yang pertama. Sedia semua penonton dengan pen, kertas dan sebagainya. Ya. Soalan yang pertama. Hmm. Tadi doktor ada sebut pada penonton-penonton kita mengenai high touch. Ya. Jadi doktor dah tukar dia punya moto tersebut pada bahasa Melayu. Apakah moto tersebut? Doktor sebut tadi. Wah, Jadi menarik, pengguna jawab sama seperti yang doktor tulis tadi. High touch. Ya. Apakah yang di Melayu oleh doktor, Ya. kita pakai semua, dan bagi orang yang sikit apakah yang maksud dengan high touch. High touch. Yang perlu Ya. sikit doktor, kena Oh. tukar penguraian sikit. Kan nasi kabul ini dulu boleh beli buku tu boleh. Okey. Itu soalan kita yang pertama. Oh, Okey. okey. All the Jeng- best. Jeng Ya. jeng jeng, dan soalan kedua. Soalan kedua berbunyi, siapakah ahli panel kita pada hari ini? Oh. Yang memberi ilmu pada kita. Bukan nama saja, nama dan biodata. Kalau boleh siap tulis atas gambar lagi kan. Ni, insya-Allah siapakah ahli panel kita pada hari ini. Ya. Dan seterusnya tadi soalan yang ketiga. Doktor ada sebut tentang SDG. Ya. Kalau penonton kecil, apakah yang dimaksudkan dengan SDG, Hmm. dan nyatakan 3 SDG yang disebut oleh doktor. Yes. 3 saja. 3 saja, tak banyak doktor sebut 5, Setuju, 6, setuju, banyak doktor sebut ni. setuju. Kita nak 3 saja. Apakah yang dikatakan dengan SDG, dan apakah 3 SDG yang disentuh oleh doktor tadi yang berkaitan dengan topik Menarik kita ini. soalan. InsyaAllah. Jadi sama-sama kita jawab. Siapa cepat, tepat. Bukan cepat saja deh. Cepat dan tepat. Wah, all the akan best. dipilih All the sebagai best. pemenang. All the best, doktor kan? InsyaAllah. Jadi kita dah beri ilmu pada penonton. Ya. Jadi apa yang ada di tangan penonton boleh share, boleh bagi pada kawan-kawan semua, biar orang ramai dengar berita ni. Setuju. Sebab topik ni jarang orang cakap. Oh, ya ke? Topik ni orang tak bercakap sangat. Ya. Ha. Ya. Orang tak bercakap tentang nak pergi 20, 30. Dia Orang hanya makan ramal bercakap lagi. hari ini saja kan. Jadi kita hari ini kita buat sesuatu yang predictable, Yes. benda yang ada fakta, Setuju. yang mana semua dunia menuju ke situ. Setuju. Kalau siapa tak ikut, memang kita akan ketinggalan. Setuju. Kita akan terus jadi negara yang ke belakang. Yes. No, kita mesti menuju ke depan. Dan setakat ini sebenarnya doktor beritahu, Malaysia tidak ketinggalan dengan RPM-nya, Yes. Rancangan Pendidikan Malaysia, Betul. untuk membawa negara kita Setuju.
hebat seperti mana yang telah Betul. diwariskan oleh kita semua. Yes, yes. InsyaAllah betul. Dan kepada semua penonton, saya dan juga doktor mohon maaf jika ada apa-apa. Tuan Azli, mungkin sebelum itu saya ada sedikit Okey, sebelum jumpa. sebenarnya saya ada sedikit hadiah kepada perpustakaan. Terima kasih. Bila datang ke library, kita mesti memberi hadiah lah. Berbentuk buku, Ya. okey, kepada perpustakaan. Jadi siapa-siapa pembaca, pendengar yang berminat untuk membaca buku Gems of the East ni, okey, yang dirasmikan oleh ALAPS. ALAPS ni adalah Alumni Look East Policy. Alumni Look East Policy ni telah menghantar hampir 20,000 pelajar untuk belajar ke Jepun sehingga sekarang. Untuk belajar di Jepun daripada tahun 84 lagi. Dan saya termasuk salah satu ya. Ya. Dan telah dipilih 50 orang saja untuk dimasukkan dalam dalam buku Gems of the East ni. Jadi kalau siapa berminat untuk membaca cerita tentang saya, salah satunya Ni. ya. Be proud of your culture. Oh. And heritage betul. Ya, Ada ni. betul. Ini adab. Ya, Saya ada walaupun saya asal Kuala Kerai, budak Ulu, tetapi walaupun dihantar belajar di Jepun, di Amerika Syarikat, China, berpeluang ke Finland, seluruh dunia, tetapi saya tetap memegang kepada adab, iaitu adab Melayu kita, adab sebagai orang Islam, tetap saya junjung sebagai perjuangan dalam pendidikan saya. Jadi ini yang saya tulis dalam buku saya, dalam buku yang diberi peluang, terpilih daripada 50 orang daripada 20,000 tadi, termasuk dengan ramai lagi tokoh-tokoh yang tersohor yang lahir daripada pengajian di Jepun yang diletakkan dalam buku ini. Jadi saya serahkan buku ini kepada Perpustakaan Terima kasih. Negeri Terima untuk kasih. menjadi bacaan kepada semua. Terima Jadi kasih. siapa nak pinjam boleh datang ke pusat. Ya, silakan. Jadi ahli dan pinjam. Jadi ahli dan bijak. Sangat menarik. Terima You kasih, can doktor. learn a lot. Bukan saja high tech, high touch. Bukan saja perkara yang berlaku di Jepun. Banyak yang you boleh belajar daripada sini, insyaAllah. Okey? Apa ni intipati kejayaan. Intipati Tapi saya suka doktor beritahu kekal adab dan warisan. Kekal ada waris lah. Itu saya punya motto lah. Okey. Terima kasih doktor. Sama. Saya juga terima kasih. Ya. Berbincang. Dan saya mohon maaf sekiranya ada apa-apa terkasar. Oh, sangat perfect. Saya suka studio ni. Saya rasa macam duduk di studio Ponti Era. Ada era. Penonton kita pun lebih daripada 150 orang. Wah. Jadi banyak berkembang doktor dia. Lepas kita akan save video ni Oh, dalam YouTube. Dia akan jadi bahan digital. Oh, okey. Nanti share YouTube tu, saya nak share dengan student saya. Nanti boleh saya jadi akses. InsyaAllah. Jadi pada penonton jangan lupa teruskan kongsi bahan-bahan bermaklumat seperti ini yang bermanfaat. InsyaAllah ajak pengamal-pengamal lagi tonton Bicara Maya. Dan jika ada topik-topik untuk kita bincangkan pada Bicara Maya yang akan datang, hantar pada kita cadangan. Hantar cadangan. Doktor ni pun boleh bagi pada kita. Betul. Apakah lagi topik-topik? Saya mungkin berminat selepas ini sedikit saja Tuan Azizi berkaitan dengan kepentingan bahasa ketiga. Ya. Mungkin itu bukan kerana saya boleh berbahasa Jepun, bahasa Cina, bahasa Inggeris, tapi saya rasa kepentingan bahasa kedua dan ketiga sangat penting untuk menjadikan kepada ibu bapa, anak-anak ibu bapa semua lebih berkeyakinan untuk pergi dunia luar bila ada bahasa ketiga. InsyaAllah kita akan jumpa dalam slot yang lain. InsyaAllah. Ya. InsyaAllah. Jadi mohon maaf pada semua penonton. Semoga semua dirahmati. Dan ingat esok adalah hari baru, tahun baru, Amin. 1 Muharram. InsyaAllah Amin. hijrahkan diri kita. Yang penting dekat dengan Allah, ingat kepada Allah sentiasa dengan jalan Rasulullah SAW. Mohon maaf daripada saya dan juga doktor. InsyaAllah berjumpa lagi. Sekian wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.